Hai, Assalamualaikum and a very good morning. So hari ini kita akan bersara dalam siri Chemical dengan misi Organic Chemistry Made Simple. Seterusnya untuk soalan yang ketiga, the formation of butanoic acid from 1-propanol is shown in the following reaction scheme. So inilah reaction scheme yang diberi. Jadi untuk soalan A dan juga B, kita kena draw the structure of P and Q and then we need to name the reagent R and S. So senang sahaja, daripada alkohol which is CH3, CH2, CH2OH, ini adalah 1-propanol. Okay, dan apabila dia react dengan PCl3, okay, apa yang kita akan dapat adalah CH3, CH2, CH2Cl. Okay, dan apabila dia react dengan magnesium and dry ether, kita akan dapat CH3, CH2, CH2, MgCl. Itu adalah kita punya Q, ini adalah kita punya P. Dan daripada Grignard reagent, kita akan tambah lagi satu karbon iaitu COOH. So kita tambah satu extra karbon. So kita punya R akan jadi carbon dioxide, kita punya S akan jadi H3O+. Okay, so selesai untuk soalan A dan juga B. Okay, sama seperti yang saya tunjukkan di atas lah. And then seterusnya untuk C, give the reagent needed to prepare 1-propanol from propene. Daripada propene nak dapatkan 1-propanol. Okay, so propene, kamu akan ada CH3, C double bond CH2 dan ada CH. So kat sini, kalau kamu guna H2OH+, nanti kamu akan masukkan kamu punya hidrogen dekat bahagian hujung dan OH kamu dekat bahagian tengah, iaitu kamu dapat 2-propanol. Okay, so kita tak boleh guna H2OH+. Dan H2OH+, kalau kamu kata kamu nak swap, kamu guna H2O2, ini pun tidak boleh diterima. Pasal yang ada H2O2 hanyalah untuk hydrohalogenation, HBr ataupun HCl. Water tak boleh tambah H2O2. Jadi jawapan kita memang tak boleh guna acidified water. Okay, jadi apa yang kita boleh buat adalah kita gunakan alkin. Lepas tu kita kena letak Br nya di hujung. Jadi kalau kita HBr, nak letak Br di hujung, kita kena letak H2O2, anti-Markovnikov. So Br nya akan ada di hujung. Lepas Br dah di hujung, baru kita gantikan dengan NaOH aqueous reflux, barulah dapat 1-propanol. So itu cara dia. Reagent dia adalah yang ini dan juga reagentnya adalah yang ini. Itu untuk soalan C. Seterusnya, nyatakan show an alternative two-step reaction to prepare butanoic acid daripada P. Okay, so P ini adalah kita punya haloalkane, P tadi. Okay, so bila P tadi, kita nak panjangkan carbon chain dia. Okay, daripada 3 karbon nak jadi 4 karbon. Cara yang pertama adalah guna Grignard reagent. Tapi dia kata cara selain Grignard reagent pasal alternatif. Jadi kita boleh gunakan CN. So senang saja kita akan gunakan KCN, ethanol reflux ataupun aqueous reflux. So CN ni gantikan Cl. So dia akan jadi 1, 2, 3, 4 karbon. And then kita buat H2O+. So dia akan oxidize menjadi COOH. Dapatlah sama dengan produk yang kita nak, iaitu butanoic acid. So selesai untuk soalan yang ketiga.